aku boleh kata ini tournament yang pertama dibuat di Malaysia dan kita akan buat dekat negeri Terengganu. Jadi macam saya tahu sekarang ni musim World Cup dan saya nak buat satu tournament untuk fan-fans sahaja. Kita pilih 8 negara terpilih, negara-negara ni. Jadi fans-fans untuk negara tu boleh mari main sekali. Dalam masa kita main sekali tu, saya akan buat selection cari 10 pemain terbaik. Sebab kita nak bawa pemain-pemain ni lawan dengan negara lain. Contoh macam fan Portugal lawan dengan fan Argentina, lawan dengan fan Perancis. Bijak tu. Tak ada lagi orang buat gini. Dan tarikh tournament tu adalah pada 17 Julai pukul 8 malam dekat KTC7 Gom Badok. Jadi mana peminat bola sepak untuk negara tadi tu yang nak main juga boleh isi nama dekat saya punya profile. Join group wakili negara yang saya nak main. Untuk setiap negara tu kita akan pilih 10 pemain dan seorang influencer. Influencer tu yang kita pilih adalah yang pure buat konten bola sepak yang boleh main bola. Contoh untuk negara Argentina, saya nak siapa influencer main. Jadi saya akan main sekali dengan dia, berjuang dan untuk rebut Piala World Cup. Kita akan main 7 side sahaja. Jadi mana-mana peminat bola sepak untuk negara-negara tadi tu yang minat main bola, yang kita nak kumpul sekali, kita nak tengok negara mana yang paling ramai peminat. Yang 10 terbaik kita akan bawa lawan dengan negara lain. Siapa nak main? Kalau nak main, isi nama dekat saya punya profile, masuk group.